Kalau kita dah tak ada esok, kebajikan itulah yang kita yang kena bangun. Esok aku nak buat kebajikan, aku nak buat sedekah kan. Kita nak bawa balik. Sedekah kita mungkinlah tak mampu dari segi wang ringgit kan, tapi tenaga kita ada. Ilmu pengetahuan kita ada, yang ada ni lah sedikit ni saya kongsikan. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada warga APM. Kamilah apa untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya, Kapten Tanan Awam, Rohaya binti Ridwan, hos anda bagi rancangan Wejangan Santai episod 61, sebuah rancangan bol bicara Akademi Latihan Pertahanan Awam yang akan merungkai segala persoalan anda. Topik kita pada hari ini adalah pengalaman bertugas di APM Melaka. Jadi bersama kita pada hari kita jemput khas Lieutenant Pertahanan Awam, Tuan Saiful bin Rusli daripada program akuatik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan sihat hari ni? Alhamdulillah sihat Puan. Okey, mungkin ini first time Tuan tengok secara langsung kita punya program Wejangan Santai lah. Jadi ramai kat luar sana pastinya yang dekat Melaka dah ramai yang kenal Tuan. Tapi penonton kita yang lain mungkin nak berkenalan dengan Tuan sedikit. Boleh tak Tuan perkenalkan diri dulu? Okey. Terima kasih Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil azim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kepada semua penonton-penonton program kita ni. Jadi saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Lieutenant Pertahanan Awam Saiful bin Rusli. Sekarang ni berada di Akademi Pertahanan Awam sebagai pegawai dan juga jurulatih di program akuatik. Saya alhamdulillah saya baru saja melapor dirilah di Alfa Bangi ni pada 14 bulan baru lagi baru minggu masih lepas panas di sini. Panas lagi, banyak benda yang kita nak belajar. Jadi untuk pengalaman kerja di Melaka jadi saya berada di Melaka ni dah 11 tahun lah bertugas. Dan saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan lah. Seremban, orang Seremban. Lapor-lapor diri dulu ya, 2014 tak salah saya, terus posting di Melaka lah. Alhamdulillah, setakat ni lah, jadi dah 11 tahun dan tahun ini dapat berpindah ke Alfa Bangi. Okey, kalau kita boleh tahu sedikit, 11 tahun Tuan di Melaka tu ditempatkan di mana sahaja? Okey, 11 tahun di Melaka, 7 tahun di Pejabat Negeri Pertahanan Awam Melaka, 7 tahun. Setelah 7 tahun, tahun seterusnya ke tahun ke-8 saya dipindahkan ke daerah Melaka Tengah bawah dengan negeri sebelah aja. Dapatlah merasa bertugas dengan anggota, macam-macam lah ilmu yang kita belajar. Dan tahun lepas ada buat rombakan pertukaran lah kan, untuk suasana baru. Biasalah dah 3-4 tahun pegawai kita pindah. Betul. Naik balik ke negeri. Jodoh di negeri lama lah. Betul, lama Dapat sangat dengan negeri ni. Okey. Kalau di negeri pula tugas Tuan tu Tuan buat apa je? Yang terbaru ke yang pada mula? Daripada awal. Pada awal tu dia pelbagai lah yang hakiki saya di bawah angkatan BPA ni, cawangan pasukan sekolah lah. Saya lebih kepada adik-adik kita dengan kadet. Memula saya masuk dulu, saya ingat saya memang kadet lah, kadet sekolah. Lepas tu dengan PISPA pasukan institusi. Lepas tu tugasan terbaru lepas tu SISPA, menjadi penyelaras. Ingat saya jadi penyelaras menguruskan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. SISPA yang satu-satunya yang aktif sekarang di Melaka, UTM lah sampai sekarang jadi saya dapat acting itu, dan juga ada juga buat kerja-kerja bahagian operasi sekretariat masa perubahan MKN kepada kita kan. Masa tu saya salah seorang lah membantu pengurusan kita, kerja-kerja sekretariat, arahan. Saya minta saya pun buatkan laporan, semua saya buat lah. Jadi pelbagai di negeri itu, dan juga tuan pengarah dan juga pengurusan banyak bagi juga tugas-tugas selain hakiki tadi tu, sebagai menguruskan kita ada tim masa tu unit marine. Kita tubuhkan unit marine, ada bot silik. Saya salah seorang operator je lah yang bawa bot tu lah. Daripada tahun 2018-19 bot baru sampailah sekarang. Tugasan saya tu lebih tu, tak ada tugasan CPS, pasukan sokongan tu.
kita bawa bot. Balik pelbagai lah. Seronok juga duduk negeri kan. Seronok. Okey, saya tak pernah duduk negeri jadi saya sangat excited nak dengar Tuan punya cerita lah. Kalau di CPS, maksudnya Tuan terlibat dengan program-program kadet. Jadi pengalaman Tuan menguruskan perkhemahan, pasti ada perkhemahan. Sempat ke? Sempat. Perkhemahan peringkat negeri dengan kebangsaan kan. Ingat saya 2015. Ya, itu salah rasanya lah yang last perkhemahan peringkat kebangsaan yang kita semua negeri ada masa tu kan. Di Tekali, Selangor. Kem Tekali. Puan ada masa tu kan. Saya rasa tahun Tekali tu pun saya macam dah kenal Puan ada kan. Kita ada buat latihan scuba kot di sana masa tu. Ingat tak Puan? Masa tu Tuan Effendi. Oh, itu ni yang tu sebelum tu himpunan Pertanian Awam. Tapi Tekali juga kan. Tekali juga betul. Kita pinjam kolam dia. Kolam situ lah. Jadi kita dah jumpa dah lama lah. Saya baru-baru lagi saya dah berjumpa dengan pegawai yang masih lagi ya, Puan lah contoh kan, dan juga yang lain. Alhamdulillah, itu peringkat kebangsaan yang terakhir saya ramai. Lepas tu di peringkat kebangsaan seterusnya zon selatan, zon lah, peringkat zon. Jadi saya lebih pada zon selatan, Johor, Nissan Melaka tu biasa kami buat di Kem Koko di Melaka lah. Okay, kalau pengurusan pasukan, mungkin kita petik dululah kadet Pertanian Awam. Kalau dulu panggil kapal, sekarang panggil Kaspa kan. Jadi kalau pengurusan APM untuk bawa kontingen Kaspa Melaka ni macam mana Tuan? Bawa kontingen kontingen kita ni alhamdulillah kita banyak dibantu oleh tim sekretariat Kaspa kita daripada golongan diberisi oleh cikgu-cikgu lah setiap sekolah ni. Itu yang penting. Sebab tu saya perasan permulaan mungkin kadet dia bermula dengan kapal banyak diuruskan oleh pegawai APM sendiri. Jadi bila bertukar pengurusan kita tambah baikkan lagi dengan dibantu oleh pihak BPA pusat SQ kita lah. Kan bila kan menyelaraskan lebih baik lagi. Bila saya take over saya ambil semula CPS ni, dia ada tim sekretariat yang bagus lah. Yang terbaru, alhamdulillah. Bila saya tukar je lagi, dia orang merasmikan buku yang terbaru Tuan, buku Kaspa Kadet itu kan. Jadi cikgu-cikgu sekarang dah rujuk buku tu lah. Kalau dulu kita memang ada cetakan pertama, cetakan kedua. Ada buku baru? Ini buku terbaru. Itu dia orang lancarkan di masa tu, bukan lancar lah, buat di Langkawi tu, di bengkel dengan syarat yang serahkan buku tu lah. Pertama kali saya tengok buku terbaru lah, edisi terbaru yang lengkap buku tu lah. Buku depan sama? Dia warna biru, ada warna biru ni yang inilah logo tu dia orang ada perubahan, dan juga silibus tu saya tengok dengan buku tu lah. Cikgu-cikgu ni nantilah yang akan mengajar. Yang apa hasrat saya dulu pun, kalau lah nak harapkan jurulatih daerah dan negeri ketika itu, kita tak mampu. Di Melaka saja ketika ini kita ada lebih kurang 53 sekolah yang berdaftar. Dan sebelum saya tinggalkan, saya tengah menguruskan surat 5 sekolah lagi. Saya serahkan kepada baru, tapi saya dah uruskan dan saya emailkan saat-saat terakhir sebelum saya berpindah tu 5 sekolah lagi. Saya pull sekali je. Maknanya insya-Allah 58. Masya-Allah. Jadi kalau 58, berapa ramai jurulatih yang kita perlu adakan setiap hari Rabu. Betul. Setiap minggu. Jadi benda tu saya dah fikir lah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak pengurusan kita yang tertinggi ni, dia nampak benda-benda ni kan. Yang apa-apa yang kita sampaikan daripada daerah kekangan kita tu, kita dah sampaikan pada pengarah lah kan. Idea bagus tu Tuan. Sebabnya kita latih guru-guru tu untuk jurulatih juga. Betul. Dia boleh gantikan kita. Jadi saya dah libatkan, alhamdulillah. Cikgu pun terlibat juga membantu jurulatih lah ketika mengajar dan ketika buat penilaian. Tahun lepas pertama kali lah dia orang buat perkhemahan ujian untuk kenaikan pangkat pegawai waran kadet ni. Sebelum ni sarjan je di Melaka, paling tinggi sebelum ni zaman saya sarjan je. Kali ni buat cikgu boleh menguruskan lah. Sebab kita dah APM kan diorang kan. Kita suruh cikgu beri kursus. Ni ada lagi kursus yang sepatutnya saya bersama dengan cikgu untuk bulan 5 dan juga Jun ni. Tapi alah, apa nak buat, rezeki saya dah keluar. Saya minta pegawai yang baru uruskanlah kursus cikgu ni. Kursus asas untuk cikgu baru, kursus kemahiran contohnya FRS dan juga bakal pegawai untuk lantik cikgu ni menjadi Lieutenant muda. Itulah kita usahakan supaya cikgu bersemangat dan cikgu kita
terapkan dengan ilmu pertahanan awam ni, inilah semua komuniti ni nak di APM kan ni. Saya cakap siapa yang datang kita APM kan semua. Jadi mudah kalau semua dah pandai. Kita lah mudah. Betul. Tugas negeri macam itulah, saya tolong selaras ni. Apa pentingnya ilmu pertahanan awam ni? Sebab seharian memang banyak benda kita guna ilmu pertahanan awam. Okey, Tuan, kalau saya tengok tadi Tuan punya tugas tu, sebenarnya skop tugasnya tu besar jugalah. Jadi kalau di APM negeri memang seorang pegawai saja yang jaga CPS tu. Betul, CPS seorang pegawai. Dibantu oleh berapa orang My Aspa kita ni. Aspa yang di Melaka ni seorang juga yang untuk bawah angkatan ni. Orang yang sama lah saya tak bantu. Kalau PRO ada, kalau dia free boleh bantu jugalah. Dia orang kita full kan? Mati purpose style. Mati purpose. Panggil lah semua kan. Marah. Tak ada ni, tak ada macam Kak Alfa, kita angkatan ada. Ya, saya faham. Angkatan ada tim je kan, PRO ada tim je. Di negeri berbeza, Melaka berbeza. Ini peluangnya Tuan. Good lah. Betul, kita punya KPJ dengar. Mungkin kita boleh cadangkan untuk bahagian perusahaan angkatan tambah kuota lagi ke? Lagi dah sebenarnya dah baru lagi ni pun dah ada dah penambahan kuota tu lah untuk jaga CPS ni. Cuma pula ada yang berminat lagi lah. Pengambilan. Pengambilan ni Aspa untuk cawangan pasukan sokongan ada. Dia orang dah nampak benda tu. Kita dah perjuangkan. Okey, faham. Kan? Kalau tak ada kita minta Walaupun Tuan dah di Alfa, tapi inilah medannya tu, mediumnya tu untuk mungkin membantu pejabat lama kan? InsyaAllah. Okey, seterusnya Tuan. Selepas DCPS, Tuan ke mana? So, saya dengar macam Tuan ada pergi ke jaga PRO juga. PRO. Ya, untuk setelah saya pindah daripada negeri ke daerah naik balik negeri kan. Tahun lepas lah tahun lepas PRO kita yang asal dah berpindah. Sama juga saya pindah ke negeri. Puan Irma tak salah saya. Yalah, Puan Irma berpindah ke daerah. Tapi sebelum tu yang menanggung tugas PRO kita ni ada pegawai lain lah yang dah ada hakiki dia. Kan hakiki dia sekretariat contoh kan, dia jaga untuk CPS. Jadi pengarah pun tengok juga. Pengarah ni bagus, alhamdulillah lah. Tok pengarah saya di Melaka ni Tuan Kamal Rusyah. Sangat-sangat menjaga kebajikan anggota dan pegawai. Dia tengok kalau pegawai tu tak boleh nak menguruskan atas kekangan dia bukan kerja je. Dia menilai dari segi keluarga dia, tengok jarak jauh dia. Jadi kita tengok situ. Jadi saya alhamdulillah di Melaka, rumah saya dengan pejabat dekat dia, kat atas bawah. Jadi dari segi masa penat tu dah tentulah banyak beza dengan pegawai lain kan. Jadi pengarah tengok dia mampu, saya mampu menguruskan lah. Bila pengalaman ni lah pengalaman ni yang mahal kan. Bila dibagi tugas, saya tak pernah tolak lah. Bila pengarah bagi tu, saya tak pernah kata tak boleh Tuan. Biasa saya akan buat dululah. Saya memang sebenarnya tak ada minat. Saya nak buat benda tu, kata kena minat dululah. Saya buat dulu. Cari dulu keseronokan bekerja tu. Cari keseronokan kan. Walaupun saya dah ada hakiki saya CPS, bila diberi tugas. Maksudnya dekat PRO tu masih juga buat kerja-kerja CPS? Saya buat. Extra. Extra lagi. Tapi CPS ni dia di bawah pecahan BPA angkatan kan. Sekarang kesian pegawai angkatan nak buat semua benda. Kan dengan SIDET yang di bawahnya, dengan program-program town hall lah, himpunan setia lah, banyak program-program besar kan. Angkatan sendiri kena buat. Saya bantu jugalah kan. Jadi saya pegang di CPS. Bila pengarah kata saya perlu jaga PRO, saya tak banyak tanya, saya ambil je. Tahu tak tahu, saya kena belajar lah. Jadi alhamdulillah dalam PRO tu saya ada Aspa saya banyak bantu. Dia daripada tim yang sebelum ni lah, seorang je kan. Dengan seorang tu lah dia buat design yang saya kurang. Memang saya kurang sangat bab benda ni. TikToknya kadang-kadang saya tengok kan. Jadi kat situ saya banyak belajar lah. Sebab kita ni umur macam ni lebih pada Facebook kot. Facebook. Scroll Facebook. Betul. Kan? Betul. Lepas tu bila sebut pasal X, tahu tak X? Tapi tahulah. Twitter dulu macam kita tak pernah ada. TikTok tu ada. Kan? Tapi nak design apa-apa tu memang kurang banyak. Jadi Aspa saya sangat bantulah. Sampailah bila saya nak keluar ni ke Alfa, memang saya adik-adik saya ni lah. Saya ingat. Kan? Yang dia yang PRO tu, yang seorang lagi yang BPA angkatan tu lah. Saya punya yang officer sekarang dah lieutenant, alhamdulillah. Jadi pengarah saya nampak benda tu orang dah lama bertugas, apa yang boleh kita bantu. Kalau dapat naik kenaikan gaji, allowance kita naikkan. Jadi pangkat kita boleh bagi, dia orang dah bagi sumbang dengan operasinya lah kan. Saya punya Aspa saya bukan bertugas di pejabat negeri je puan. Jadi orang ada peluang bertugas di daerah.
Latihan operasi. Duduk operasi di daerah Melaka. Dia orang anggota daerah Melaka Tengah. Jadi kalau dia orang free weekend, dia orang boleh bertugas sebagai pegawai di bawah lah. Tak kisahlah ikut operasi ke, jaga bahagian MERS ke, operator ke kan. Jadi dia orang ni kepakaran dia tu semua benda lah. Multitasking. APM. APM lah jadi kan. Jadi saya seronok sebab aspal-aspal kita ni yang muda-muda kan. Dan dia orang ni lah yang kata orang bantu tulang belakang kita ni kan. Saya sangat hargai anggota ni sebab saya bermula pada 2014, anggota lah yang banyak mengajar saya kan. Selain pegawai lah kan. Pegawai pun dia ada tugas-tugas dia jauh-jauh. Anggota yang berada dengan saya ketika tu banyak memberi ilmu pada saya lah. Sampai sekarang saya kata dia orang tak loket, saya pun tak malu. Kan dengan dia orang. Okey, kalau macam boleh share sikit tak berapa followers sekarang Facebook, media-media sosial APM Melaka? Kita bagi apa? Bagi iklan sikit. Iklan sikit jadi alhamdulillah saya tak tengok pun figure yang terbaru ni berapa. Tapi ambil itu lagi memang kita dah hantar laporan tu lah. Memang beribu kan followers beribu. Saya beribu ni sebab saya sendiri sebelum jadi PRO ni, saya tengok gerak kerja daripada PRO tu macam mana. Dia minta telefon kita, dia sharekan satu benda tu, lepas tu dia minta dia add mana yang dapat tu, dia add semua tu kan. Adalah benda yang tu. Jadi benda tu jadi di-invite kan. Di invite kawan-kawan kita. Masa tu saya tak jadi PRO lagi kan. Tengok Facebook tu kan, saya nak untuk APM, okey. Lepas tu tengok apa pasal kawan saya like APM Melaka ni, kawan-kawan bila yang kita share tu, baguslah dia buat macam tu kan. Jadi dia kan invite 1,000 orang. Jadi dia buat seorang tu 1,000, ni 1,000. Ada 20 orang boleh dapat 20,000 sepatutnya kawan kita. Jadi mungkin 10% daripada situ. Beribu. Jadi apa saja info yang negeri lain buat, kita usaha buat. Bila saya tengok Alpha TikTok tadi kan, beribu kan. Jadi kita pun kat arah tu juga. Jadi ada like contohnya ibu pejabat minta tadi posting yang like atau yang review yang tengok view berapa ribu, kita bagi yang paling tinggi 50,000, 60,000. Saya pun masa tu terperanjat ya ke macam tu, ni yang tengok video tu 70,000 kan. Jadi kat situlah jadi benda tu beribu. Alhamdulillah sekarang ni saya tengok di Melaka tu untuk tim PRO ni memang ramai dah followers kita. Mana umumnya orang negeri Melaka, sebab kita akan sentiasa share. Kita ada grup agensi-agensi ni. Satu Melaka, Jeprun. Kalau di Melaka ni dia famous dengan Jeprun. Di negeri lain dia panggil JPKK. MPKK kan. Asal dia panggil Jeprun. Kan? Jadi kita share dekat ketua kampung. Tok-tok kita ni, tok penghulu, supaya anak-anak buah dia orang share. Like, share, komen. Like, share, komen. Jadi dia banyak. Menarik. Itu dia punya apa tu? Taktik strategi kita. Macam mana kita nak dapatkan nak hebahan kita tu kan. Kita bukan nak ramai followers untuk apa, tapi kita memang tugas kita nak sebarkan ilmu ke tanah awam. Itu je. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk glamour. Bukan betul. Glamour tu tak, glamour tu bukanlah. Sebab memang setiap ilmu, sikit-sikit ilmu yang kita nak sampaikan pun sangat bermakna. Betul. Memang sangat diperlukan kat luar sana tu. Saya setuju. Saya selit sikit, jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube kita. Kalau APM Melaka di YouTube? Ada. Lengkap. Apa saja yang diminta oleh ibu pejabat negeri lain buat, kita pun buat kan. Kita cuba bersaing dan secara sihat lah kan. Kita aplikasi X je yang kita baru nak naikkan balik lah. Saya pun itu hari pun baru nak belajar pun cakap dengan SPA tu, cuma tak sempat lagi. Saya rasa dia akan teruskan lah. Tak apa, benda tu ada je kan. Okey. Seterusnya, selepas daripada PRO, tuan ke mana? Lepas dia PRO, lepas saya selesai tugasan di Melaka sebagai PRO ni, saya mendapat ke daerah kan, PRO dah habis. PRO. Jadi kita dah pindah lah. Okey. Ke Melaka Tengah pula sebelum tu. Sebelum SPS ke Melaka Tengah. Jadi pengalaman jadi PPAD ke masa tu? Bukan. Pegawai juga. Pengangkatan juga dan jaga juga dengan CPS ni ketika itulah. Memang berjaga dengan CPS. Itulah tu CPS mungkinlah pegawai dah tahu kita macam mana kita menguruskan. Jadi dia minta Apple uruskan daerah pula lah, CPS daerah. Di daerah Melaka Tengah pun sekolah yang berdaftar pun dah 20 lebih. Paling banyak di Melaka, daerah Melaka Tengah lah. 20 lebih. Kami ni kawasan bandar yang apa kan, Melaka Tengah kan, Bandar Hilir tu semua di jadi banyak sekolah tu. Dan IPT tetap saya jaga juga. Macam si SPA tu masih lagi di bawah saya, dan saya bantu tugas-tugas hal lain. Walaupun di daerah.
Daerah. Oh, kebetulan universiti tu di Melaka Tengah. Di Melaka Tengah gitu-gitu. Saya sebagai penjelaras. Faham. Kalau dekat daerah tu cabarannya macam mana lah? Cabaran daerah ni pastinya berbeza lah kan dengan negeri kan. Apa beza dia? Okey, negeri ni kita menyelaras semua program ni. Kita mengatur buat program besar-besar. Dan bila berlaku ada operasinya, kalau daerah tu pastinya daerah tu yang menguruskan. Negeri ni sebagai backup. Pegawai dia pergi dulu kan. Nanti kalau dia dah beberapa hari, sehari dua tu dia tak cukup kaki tangan ke, kita offer lah. Pengatas pemarah kata, okey, negeri kena memang standby lah. Pegawai negeri kena standby. Saya akan tunggu. Dah banyak kali dah saya terlibat operasi di peringkat daerah Melaka Tengah kan, dekat sebelah je. Saya offer diri. Kebakaran ke, banjir ke, saya pergi lah. Tapi bila di daerah, pastilah kita yang jadi peneraju dia tu kan. Pertama, walaupun dah ada tim sekretariat kita dah siapa dia orang pergi dulu. Kita pun backup kat situ. Sebab saya pegawai angkatan untuk CPS ni kan. Lepas tu terlibat dengan latihan-latihan dengan anggota. Saya seronok kat situ lah bila dia orang ada buat latihan mingguan, bulanan. Yang saya kena terlibat pergi laut, bawa bot kan. Seronok kan. Ada sebulan sekali. Lepas tu dia main AND. Lepas tu kita buat latihan sidet yang operasi skala besar antara daerah kita. Sidet sana pun aktif juga? Tapi memang kan Sidet Melaka aktif. Kita ada program sekutu kita yang apa kan. Bersama-sama lah kita buat latihan lah. Jadi nak ceritakan pengalaman daerah dengan itu banyak sangat puan. Nak diimbau kan. Tapi saya lebih suka mengenang tu lah. Bila ada program-program mengenang kan, persahabatan kita, kami semua tu lah. Sampai sekarang kan. Senang bersosial lah. Saya suka macam tu. Tu banyak program-program di luar pun saya suka berkawan. Lepas tu kita belajar apa ke buat, saya lupa juga apa kemahiran kita, tapi bersama tu lah. Momen bersama tu 11 tahun. Jadi saya banyak mengenang, seronok lah kat situ. Dia cerita pasal seronok kan ni, masuk kerja ni kan. Penting. Itu kalau saya, antara benda yang paling penting sekali keseronokan bekerja. Kalau dapat cari keseronokan bekerja, insyaAllah kita boleh buat kerja tu dengan lebih baik lah. Okey, Tuan, sepanjang Tuan dekat Melaka, saya nampak banyak kali lah, beberapa kali jugalah Alfa menganjurkan pertandingan memanah. Jadi boleh Tuan share sikit macam mana? Ada kelab ke, kelab memanah ke di tingkat APM Melaka? Itulah. Itu semua kebetulan puan Bila diizinkan Allah menerima ilmu ni, saya insan yang terpilih lah kata orang. Pada tahun 2020 puan. Sebelum Covid masa tu. Kawan saya di Melaka lah kan. Masa tu dia ajak aku join fun manah santai lah, kursus asas macam tu lah memanah. Memang tak ada langsung pengalaman memanah ni, tengok panah pun tak pernah try pun kan. Jadi di Melaka lah ketika tu saya dapat peluang join kursus asas di Duran Tunggal. Ada seorang pakcik tu dia buat busur tu, dia panggil pergi kursus asas. Pergilah kursus asas, terbayar RM20 je masa tu kan. Jadi bila dah memanah tu, kita rasa wah syok lah, macam dia seronok lah. Jadi bila diterangkan pasal sunnah memanah tu, jadi kita bertambah-tambah lagi nak belajar lah. Bila saya proses nak belajar tu, masa tu lah Covid. Masa Covid, Alhamdulillah busur saya dah siap. Jadi saya memanah lah di kawasan rumah, di kawasan quarters tu kan. Tempat yang kata untuk orang lain tak ada lah, saya seorang je. Jadi sudah training. Ada sampailah sekarang tu, ilmu tu melekat lah kat diri tu kan. Share juga dengan kawan-kawan. Share lah, Alhamdulillah banyak dah program kita masuk, berbagai pertandingan peringkat negeri dengan daerah lah kan. Yang last pergi ni kan HIPA Negeri Sembilan. Masa HIPA tu saya bagi peluang pada kawan-kawan lain lah. Mana saya tolong guide dia orang macam mana. Tak join masa tu. Saya dengan Puan, tapi saya tak join lah. Okey, tu saya ingat ni Puan Emma jadi. Puan Emma dia masa tu terbaik wanita. Seronok dia. Saya pun seronok lah bila dia bersungguh nak belajar kan. Jadi bila dapat kemenangan tu bonus. Dia kemenangan dalam manah ni dia bukan keutamaan. Saya bertahun manah saya tak pernah rasa macam kita nak kerja nombor satu ke tak kan. Orang lain tu saya tak tahu. Saya style dulu macam niat tu seronok tu sebab jumpa kawan, itulah peluang nak jumpa ilmu kan. Itu poin-poin tu sebagai syarat bonus sama guna. Tuan asal mana tadi? Seremban Negeri Sembilan lah. Okey, Seremban Negeri Sembilan. Saya ada dengar jugalah katanya Tuan ni aktif dalam silat. Alhamdulillah, silat betul Puan. Boleh share sikit. Silat saya aktif dalam Persatuan Silat Cekap Malaysia. Asal dari Negeri Sembilan, pada tahun 2006 saya dah belajar, umur 20-an. Aktif di Negeri Sembilan. Mula di Negeri Sembilan. Okey. Bila di Negeri Sembilan dah lebih kurang 8 tahun, 10 tahun lah Saya pindah di Melaka 2014. Saya masih masa tu berulang lagi. Minta maaf saya berulang kerja kan sampai saya kahwin 2017. Ujung baru saya duduk Melaka lah.
2018 saya aktif di Cawangan Negeri Melaka. Persatuan Silat Cakap Malaysia Cawangan Negeri Melaka. Aktif berbagai ilmu saya belajar. Kita bukan sekadar bersilat saja. Di situ dia ada persilatan, ada perguruan dan juga persatuan. Kalau persilatan ni berkaitan dengan buah-buah silat itulah kan. Kita ada syllabus dia ada modul dia. Peringkat asas, jatuh contoh kan. Sampai habis melayakkan pelajar tu tamat. Lepas tu program persatuan, persatuan ni macam-macam. Saya banyak post juga sebelum-sebelum ni dekat Facebook. Program persatuan saya buat mesyuarat agung ke, tu kan persatuan kan, sambutan hari raya ke yang memerlukan tim yang ramai lah. Jadi saya dah alhamdulillah biasa menguruskan majlis bersama sahabat-sahabat lah, apa saja majlis kan, nak kena masak, siapa nak kena masak, AJK apa semua ada AJK. Dah biasa kat APM pun memang kita buat benda yang sama. Benda yang sama. Jadi proses belajar di silat dengan APM tu saya gabung lah. Okey, macam mana saya nampak sebab tuan ni aktif tugas APM dengan tugas hakiki, silat lagi, memanah lagi. Macam mana tuan ni sebagai pegawai Pertahanan Awam ni membahagikan masa? Betul. Memang kena uruskan masa yang sebaik-baiknya lah. Saya mengutamakan benda yang paling utama lah tuan tu. Kan kalau kata silat tu bulan tu kita ada program besar, kita uruskan masa kita sebaik-baiknya. Mana komunikasi dengan apa kita kena plan. Contoh kita program tu ada hari Sabtu, siapa pegawai yang kita ada program, kita kena bincang dengan pegawai tu. Kita kena maklum. Jangan lepas tu lah kerja kita kan. Uruskan masa. Sekat ni alhamdulillah semuanya bantu saya. Tapi kalau saya tak boleh sangat nak join program silat, saya akan cakap dengan pegawai saya lah. Saya dah minggu ni saya tak ada di Melaka, saya khusus. Dia okey lah. Uruskan masa tu elok-elok. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya tak boleh kata aku kerja. Aku ada orang rumah family nak balik, ada orang kahwin. Jadi kita uruskan masa tu sebab kawan-kawan, saya bukan main kawan lah ni sahabat-sahabat kan. Saya ada program keluarga yang melibatkan perkahwinan yang tak boleh elak. Jadi diorang faham. Bila kita saling berkomunikasi, okey puan. Kan. Itulah kita proses dia. Betul. Jadi tuan sekarang ni dekat sini. Baru beberapa hari. Baru beberapa hari. Jadi boleh tuan cerita sikit, tuan ditempatkan dekat sini buat tugas-tugas apa di Alfa? Alhamdulillah. Saya 14 hari bulan tu baru betul-betul di Alfa ni. Tapi sebelum tu saya dah lapor diri 30 April. Surat dapat mengejut lah kan. Minggu lepas, minggu tu lapor diri pada komandan. Jadi bila tengok surat, saya menggantikan pegawai yang berpindah lah di Alfa ni. Lieutenant Tuan Mansur. Tuan Mansur berpindah ke Kelantan. Alhamdulillah lah rezeki dia dapat balik Kelantan. Itulah setelah lama kot di Alfa dengan Selangor di luar kan. Jadi 14 ni baru kita 14 hari bulan barulah betul masuk 2 minggu saya tangguh. Saya perlu serahkan tugas di pegawai di Melaka tu. Banyak tugasan tu. Ada yang dengan kemas dulu. Betul. Saya kemas, saya tengok apa pelaporan dia, benda-benda yang perlu yang sangat penting, saya selesai. Sampailah hari terakhir tu setelah Melaka buat majlis majlis perpisahan tu, petang tu saya masih lagi di bilik pengarah lah. Kan tu saya dah jumpa pengarah tu kan, jumpa ada benda kita bincang macam kita lagi staff, kita si staff dia kan. Selagi tak serah kerja saya tak selesai lagi ni kan. Jadi saya serahkan dengan pegawai tu kena ada. Jadi bila dah masuk di Alfa, esoknya 14 hari bulan kan. 14 hari bulan tu hari Rabu, saya lapor-lapor diri je, saya berkenalan lah. Tuan Helmi, ketua cawangan kita, unit kita, tu akutik kan. Seronok dia masa tu, saya dah rasa seronok dah. Dia bawa jumpa semua pegawai-pegawai. Oh ya, masa hari tu kita ada mesyuarat bola jaring tu. Semua saya tengok. Ronda. Kat situlah kelebihan dia sebagai ketua saya, yang kata orang tu happy kan, seronok kan. Saya seronok bila dapat orang macam tu, saya seronok sebab saya ada masa kita jenis relax, ada masa kita diam kan. Jadi dia jadi happy. Semua orang dia kenal. Kan bagusnya bila kita kenal semua orang, orang dia menghargai orang. Dia tahu nama kita kan. Jadi senang dia nak panggil, nak berurusan dengan orang tu senang. Jadi bila saya masuk je dapat tim macam ni, dah senang. Lepas tu Amirul seronok. Amirul ada, Miza yang tentu saya dah kenal, kursus-kursus sebelum ni, Puan Seha pun kena kenal. Jadi alhamdulillah dah rapat kan. Kejap je, seminggu je macam okey. Selepas ni akan mengajar renang, scuba apa semua lah. Okey. Saya nak, mungkin belum terlambat lah untuk saya ucapkan selamat datang ke Alfa. Semoga bersama-samalah kita, buat kata komandan, bersama kita memacu kecemerlangan. Kecemerlangan tu penting Okey.
Tuan, mungkin ini soalan terakhir saya yang standardnya kita buat rancangan Bola Bicara Alpha ni, tajuk dia Wejangan Santai. Jadi maksud Wejangan Santai ni adalah nasihat secara santai. Pengalaman Tuan 11 tahun, apa Tuan rasa nak bagi nasihat yang paling penting, nak bagi nasihat apa dekat semua kita punya penonton di luar sana? Alhamdulillah, 11 tahun tu kata orang tu masa yang panjang katanya. Bagi saya ni macam sejak baru belajar kan, banyak benda yang tak tahu lagi kan. Bila masuk di Alpha, di akautik kan, jadi alhamdulillah ilmu tu berkat. Ilmu tu masih ada lagi, asas tu saya boleh buat lah kan. Nak kata nasihat, bukan nasihat, saya suka berkongsi lah. Saya suka cakap dengan anggota dan juga pegawai lain. Bila saya datang ni, saya bukan nak mengajar tuan-tuan semata. Dan masa sama saya nak belajar. Konsep saya mengajar dan belajar. Daripada dulu sampai sekarang, bila kita mengajar dan sama-sama kita menerima ilmu yang barulah kan. Jadi saya terkesan lah dengan pengalaman-pengalaman orang terdahulu, kawan-kawan saya. And berapa pentingnya kena ada ilmu kemahiran ni lah. Dan kata-kata Datuk KP sendirilah, pemimpin kita sampai pengarah pun mengatakan APM ni lubuk pahala. Saya tak guna dulu ayat, tak ada saya cakap pasal lubuk pahala. Sebab saya tahu bila kita buat kerja tolong orang ni, membantu orang ni tanpakan imbuhan tu, kita dapat gaji kita. Tak apalah, tak seberapa pun tak apa. Dia punya keseronokan tu, Masya Allah. Allah Maha mengetahui kan. Jadi saya dah ada pengalaman membantu orang. Bila mengikut anggota pergi ambil kes, operasi mana-mana, bila the bestnya, seronoknya bila yang kita bantu tu, tuan rumah tu mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Biasanya kita dengar terima kasih je. Ini terima kasih yang berulang-ulang puan. Yang kita rasa ya Allah ruginya bersungguh. Terima kasih. Contoh kita pergi banjir Kelantan dulu. Sampailah dia di kecil-kecil ni orang ucapkan terima kasih. Benda yang dia tak mampu diselesaikan oleh orang awam ni, kita selesaikan. Masa tu Allah izinkan kita selesaikanlah. Jadi saya satu kepuasan yang kalaulah kita dah duduk dalam IPM, tolonglah jangan keluar. Kan, teruskanlah. Inilah yang nak buatnya amal bakti, kebajikan. Bila kita bangun tidur je, apa yang kita boleh tadah pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah izinkan aku hidup pada hari ini dan aku boleh buat kebaikan dan kebajikan sekali lagi. Kalau kita dah tak ada esok, kebajikan itulah yang kita yang kena bangun esok. Aku nak buat kebajikan, aku nak buat sedekah kan. Kita nak bawa balik. Sedekah kita mungkinlah tak mampu dari segi wang ringgit kan, tapi tenaga kita ada. Ilmu pengetahuan kita ada, yang ada ni lah sedikit ni saya kongsikan. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada warga APM, pastinya pada komandan dan juga pegawai, kerana izinkanlah kan saya berada di Alpha ni, dan untuk saya menuntut ilmu juga dan mengajar balik, menyampaikan. Saya mendapat benda yang barulah kali ni. InsyaAllah. Di renang, scuba, benda yang saya dah belajar ketika baru-baru rekrut dulu, saya dapat refresh balik kan. Jadi satu keseronokan yang tak boleh dinyatakan dengan mulut, dia kena rasa. Jadi bersyukurlah umur saya dah alhamdulillah tahun ni dah 41. 41 ni bermulanya era baru, katalah. Era baru. Tapi saya dapat mulakan dengan langkah yang baik lah kata orang tu. Siapa sangka Saipul jadi jurulatih di Alpha. Kan buat tipu di Alpha. Saya nampak pengarah yang dulu berkata, saya tahu Saipul dia nak apa. Dia kata, tengok saya suka bagian latihan, tapi apa yang dia nak bukan Allah tak izinkan, cuma masa yang belum. Jadi kena sabar banyak-banyak untuk semua pegawai dan anggota. Peluang insya-Allah Allah akan izinkan kalau kita buat yang terbaik lah. Di niat tu kena sentiasa dibetulkan. Betul. Renew. Kalau pengaturan Kamarul kata, niat kita tu kena hari-hari. Kena salah satu lah cakap renew lah, refresh. Betulkan balik niat kita. Nanti untuk apa? Allah akan lorongkan kita yang terbaik lah. Saya minta maaf kepada semua lah kalau saya cerita ni kan tak macam jadi ustaz pula. Jadi kita kena kongsi benda yang baik-baik. Betul. Sangat penting. Jadi kesimpulannya Tuan Saiful, kita nak mengajak semua orang untuk sertai APM. Sebab sinilah lubuk pahalanya. Lubuk pahala. Okey, Tuan, sekarang kita dah pun berada di penghujung acara. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kat Tuan sebab sudilah bertandang ke studio. Ini pertama kali kita guna studio ni. Studio ini. Selalunya kita merata-rata, tapi ini kita cuba untuk statikkan lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak sebab dah sudi jadi tetamu kami ni. Jadi untuk penonton-penonton di luar sana,
Teruskan menyokong kami dengan like, komen, share dan subscribe. Dan sekiranya ada idea, pandangan, aduan ataupun ilmu ataupun apa-apa yang nak dikongsikan dengan Alpha, boleh hantarkan melalui email proalphabangi@civildefence.gov.my. Sekian daripada kami. Alpha memacu kecemerlangan. Kamilah Alpha.